Di alam semula jadi, tidak semua perkara berlaku seperti yang kita sangka. Ada masanya, haiwan menunjukkan tingkah laku yang benar-benar mencabar cara kita memahami dunia. Tingkah laku yang jarang, aneh dan hampir tidak pernah diperkatakan. Apa yang terjadi apabila naluri mengatasi kesedaran? Dan mengapa ada haiwan yang terus mengikut naluri walaupun pasangannya sudah tidak lagi bernyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Syahidah binti Abdul Rahim di dalam dokumentari Tingkah Laku Haiwan. Tingkah laku yang anda lihat tadi dikenali sebagai nekrofilia. Jadi, apa itu nekrofilia? Dalam konteks haiwan, nekrofilia merujuk kepada apa-apa tingkah laku seksual yang dilakukan terhadap individu yang telah mati daripada spesies yang sama. Tingkah laku ini direkodkan dalam pelbagai haiwan. Contohnya, mamalia, reptilia, amfibia, burung dan juga serangga. Walaupun ia mengejutkan atau sukar difahami, penyelidik memahaminya secara objektif tanpa menggunakan penilaian moral manusia. Mari kita selami contoh-contoh sebenar nekrofilia dalam pelbagai haiwan. Kes pertama, nekrofilia homoseksual yang direkodkan pada itik berlaku di Rotterdam, Belanda pada tahun 1995. Seekor itik malak jantan dewasa melanggar dinding kaca dan mati serta-merta. Tidak lama selepas itu, seekor jantan lain dilihat mengawan dengan bangkai tersebut selama 75 minit. Tingkah laku itu melibatkan perbuatan memanjat dan mematuk dengan hanya 2 kali berhenti seketika. Nekrofilia tidak terhad pada haiwan vertebrata sahaja. Pada tahun 2015, di China, seekor sikeda jantan hidup dilihat cuba mengawan dengan seekor sikeda jantan yang telah mati daripada spesies yang sama. Individu yang mati itu tidak menunjukkan sebarang tindak balas dan akhirnya sikeda yang hidup meninggalkan percubaan tersebut. Kes ini yang pertama direkodkan dalam serangga menunjukkan bahawa haiwan invertebrata juga boleh mempamerkan tingkah laku seksual yang menyimpang dalam keadaan tertentu. Kes nekrofilia juga berlaku dalam kalangan primates. Di Thailand, para penyelidik mendokumentasikan sekumpulan stump-tail makak laya yang melakukan hubungan mengawan dengan bangkai seekor betina dewasa selama 3 hari. Beberapa jantan periferi dan subordinate mengawan dengan bangkai seekor betina dewasa yang sudah mati dan sedang mereput. Setelah melihat contoh-contoh sebenar, timbul satu persoalan. Kenapa haiwan ini kadang-kala terlibat dengan tingkah laku nekrofilia? Yang pertama, rangsangan seksual yang sangat tinggi. Pada musim pembiakan, apabila tahap hormon berada pada paras maksimum, rangsangan seksual menjadi sangat kuat sehingga apa-apa isyarat yang menyerupai pasangan boleh mencetuskan tingkah laku kopulasi walaupun ia sebenarnya bangkai. Tambahan pula, dalam spesies yang mempunyai hierarki sosial yang ketat, jantan bawahan sering menghadapi peluang pembiakan yang sangat terhad. Akibatnya, mereka mungkin mengambil peluang apa sahaja rangsangan yang kelihatan seperti potensi pasangan kerana akses kepada pasangan betina yang sebenar adalah sangat rendah. Yang kedua, bangkai dianggap sebagai pasangan pasif kerana ketiadaan penolakan. Dalam banyak spesies, penolakan aktif oleh betina merupakan isyarat penting yang mengawal sama ada kopulasi boleh berlaku atau tidak. Apabila berhadapan dengan bangkai yang tidak memberikan sebarang tindak balas atau tentangan, jantan mungkin menafsirkan ketiadaan penolakan itu sebagai peluang untuk mengawan. Ini berlaku kerana banyak haiwan tidak mempunyai konsep kematian sebenar. Mereka tidak faham bahawa individu tersebut telah mati. Yang ketiga, salah tafsir isyarat visual. Banyak spesies hanya bergantung pada isyarat visual atau bau yang minimum untuk mengenal pasti pasangan. Apabila isyarat yang diterima sama ataupun tidak lengkap, otak haiwan cenderung memilih interpretasi yang paling selaras dengan naluri pembiakannya. Dengan mengkaji haiwan tanpa menghakimi, kita faham pembiakan, sosial dan respon terhadap kematian. Pemerhatian ini menimbulkan rasa ingin tahu, hormat dan menghargai kepelbagaian kehidupan haiwan. Itu sahaja daripada saya. Sekian.